Ma itu dengan makna apakah yang kau suruh saya, yakni melakukannya. Apa yang kau suruh saya lakukannya? Apa dengan makna apa? Apa yang kau suruh saya melakukannya? Ada tanda tanya situ. Kalau ma istifhamiyah. Satu lagi ma tu ma mausul. Ma mausulah. Faham? Ma mausulah. Kalau ma mausulah, maka khabar dia mahdzuf. Gitu dari segi nahwu. Yani ma ta'muruni bihi af'alu. Apa yang engkau akan suruh saya lakukannya, saya akan buatlah. Bukan tanda tanya, tak ada tanda tanya. Yani apalah, apa-apa yang kau suruh saya buat, saya akan buatlah. Begitu. Tapi kalau hak tadi, apakah yang kau akan suruh saya buat? Begitu, dia ada dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallis salata li waqtiha." Bersembahyanglah pada waktunya. Pada waktunya. Inilah. Baru ni kan kita sudah bicara apa nama ni? Li waqtiha, ala miqatiha. Sini tidak semestinya menunjukkan awal waktu. Ni hadis ni diterima oleh semua pihak yang berselisih pendapat tentang waktu manakah lebih afdal kita kerjakan sesuatu sembahyang. Khilaf ada dah, kita sudah sebut dah baru ni. Walau bagaimanapun mereka semua terima hadis, cuma dengan pandangan dan tafsiran masing-masing lah. Dengan tafsiran masing-masing. Bagi orang yang mengatakan sembahyang di awal waktu lebih afdal, dia kata li waqti alam ni dengan makna dengan makna awal waktu. Li waqtiha makna awal li waqtiha. Begitu. Tapi bagi orang yang mengatakan tak mesti. Li waqtiha pada waktunya, ini pada waktunya yang terpilih. Nak tahu waktunya yang terpilih tu kita tengok hadis. Tengok hadis. Baru ni kan kita sudah sebut dah di antara yang mengatakan sembahyang subuh tu elok, lebih baik kita lakukan pada waktu isfar, pada waktu cerah tanah, ialah Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia. Dia pun pegang juga li waqtiha, pada waktunya, waktu yang disebut sebagai waktu yang lebih. Itu makna pada waktunya, tidak semesti awal. Kalau begitu takhir ni terakhir, lewat lagi daripada tu. Kalau berkenaan dengan subuh lah, lewat lagi daripada tu. Kalau dalam bab apa nama ni sembahyang zuhur, pada ketika panas sangat, Nabi SAW ada bersabda, abridu bis salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Tunggulah waktu sejuk untuk kamu kerjakan salah itu. Tunggulah sehingga sejuk sikit. Maknanya apabila kamu nak melakukan sembahyang itu, kamu tunggu, lewatlah maksudnya. Masa tu hak lebih afdal lewat tu. Itu pun termasuk li waqtiha juga, waktu yang terpilih pada ketika tu, bukan awal tetapi lewat sikit. Hak maksud lewat ni, lewat lagi. Hak maksud hak tanya dia sebut sini mentakhirkan sembahyang, lewat lagi daripada tu. Tak termasuk waktu yang mukhtar. Waktu yang mukhtar itu berbeza-beza pendapat lah, seperti yang kita sudah sebut dah baru ni. Berbeza-beza pendapat. Itu makna li waqtiha. Jadi lafaz li waqtiha ini lafaz yang sahih. Adapun fi awal waqtiha, kita sudah bahas dah baru ni, bahawa tidak ada satu pun yang sahih fi awal waqtiha dengan lafaz itu. Tidak ada satu pun yang sahih. Termasuklah riwayat Abu Daud baru ni kita sudah jumpa dah. Tidak sahih. Hak sahihnya li waqtiha ataupun ala miqatiha. Hak tu hak sahih. Seperti di sini. Fa in adraktaha ma'hum. Nabi SAW suruh bersembahyang pada waktunya. Kalau engkau sempat bersembahyang bersama mereka, kau sembahyanglah. Fa innaha laka nafilah. Sembahyang itu menjadi
nafilah kepada engkau, sunat kepada engkau. Satu makna. Satu lagi dengan makna sembahyang itu menjadi suatu kelebihan kepada engkau. Bukan semesti makna sunat. Sembahyang itu memberi kelebihan kepada engkau. Fa in adraktaha ma'ahum fasallihi. Bapa dia tidak kata fasalliha sedangkan balik kepada sembahyang. Ini merujuk kepada makna sembahyang itu, iaitu sembahyang fardu. Sebab itu fasallihi. Setengah ulama mengatakan hak ni hak lisakt fasallih. Dia berarti gitu. Tak apalah. Fa innaha laka nafilah, kerana ia menjadi sunat kepada engkau. Satu lagi menjadi kelebihan, yakni membawa kelebihan kepada engkau. Di sini timbul khilaf, perbezaan pendapat ulama. Sembahyang seseorang, kalau dia sudah sembahyang dah saat ni di rumah dia seorang, sembahyang seorang dah di rumah dia, dah orang sembahyang lewat ni, dia sembahyang seorang. Lepas tu dia pergi ke masjid, orang duduk sembahyang. Dengan tu imam dengan jemaah lah duduk sembahyang. Adakah dia pergi tunggu sekali semua sembahyang kah? Kalau ke mana? Situ ada khilaf. Satu berkenaan dengan semua sembahyang kah atau tidak? Situ sah khilaf. Ada ulama mengatakan semua sembahyang berdasarkan hadis ini. Dia tidak kata sembahyang mana-mana. Sembahyang mana-mana. Lepas sembahyang subuh misalnya kita kata, kita sembahyang di rumah, kita pergi ke masjid, orang duduk sembahyang, kita boleh sembahyang bersama dia, dan sembahyang itu jadi sembahyang sunat. Sembahyang itu jadi sembahyang sunat. Satu. Begitu juga walaupun lepas asar, kalau nak kira dalam keadaan biasa tak boleh kan sembahyang sunat lepas asar, lepas subuh. Tapi dalam kes ni boleh. Bagi mereka lah, bagi mereka boleh. Itu satu. Yang kedua, ada ulama mengatakan sembahyang zuhur dengan asar saja hak boleh. Lagu ni, buat lagu ni, pergi sembahyang pula. Subuh subuh apa ni, hak boleh buat lagu ni. Zuhur dengan asar tak boleh. Asar tak boleh. Isyak. Sebab apa ni, subuh dengan asar lepas asar tak ada sunat. Kita tak boleh nak sunat. Lepas tu maghrib tak boleh juga. Bagi mereka lah. Ni kita nak ayat khilaf. Bagi mereka. Sebab apa? Sebab sunat tak ada 3 rakaat. 3 rakaat tak ada. Kalau tambah sah lagi, dia jadi tak serupa dengan tu imam pula. Sebab tu tak boleh, kata mereka. Sebab tu tak boleh. Ada juga yang mengatakan maghrib boleh, subuh tak boleh. Lepas tu ada pula yang mengatakan subuh boleh, maghrib tak boleh. Macam-macam lah pendapat itu. Macam-macam pendapat. Itu khilaf yang pertama. Khilaf yang kedua, hak kita semaya dulu tu, hak tu kau jadi fardu atau hak kemudian? Hak mana? Itu khilaf yang kedua sini. Baik, kita tengok dalam kitab ni dia ada sebut mengikut Mulla Aliul Qari. Ni orang Hanafi. Tadi kita sebut secara umum. Dia kata hadis ini hak Nabi suruh sembahyang ni dipakai dengan arti sembahyang zuhur dan isyak bagi kita tu maknanya orang mazhab Hanafi. Tapi bagi setengah-setengah ulama Syafi'i, dalam mazhab Syafi'iyah, subuh dan subuh dan asar pun boleh juga. Di sini dia kata ada juga setengah-setengah Syafi'iyah serupa dengan Hanafi, tak boleh. Subuh dan asar tak boleh. Tapi ada juga hak kata boleh. Sebab apa? Sebab subuh dan asar tidak ada sunat selepasnya.
Ni bagi orang yang mengatakan tak boleh lah.